Dah berapa lama dah menetap dekat kawasan ni? Rumah ini dibina 35 tahun. Sekarang saya duduk sini selama 25 tahun. Sekarang isteri sudah meninggal, so tinggal di sini seorang saja. Jadi apa masalah utama Masalah utama kawasan ni? kebersihan. Persekitaran kebersihan teruk. Memang teruk. Bila hujan rebut kuat, angin terlalu kuat, bubung saya sudah terbang 2 kali. Saya sudah membaiki 2 kali. Adakah kos membaiki itu datang daripada uncle punya duit sendiri? Ya, ataupun saya punya duit. Oh, berapa dah keluar untuk 2 membaiki? kali. Saya membaiki 2 kali. Lebih kurang 8,000. Tak ada lift. Lift sudah rosak. Lebih kurang 25 tahun. Tak ada lah. Oh, dah 25 tahun tak ada. Saya sekarang berusia 79. Masih lagi naik juga. Lift rosak, dia tak membaiki. Sehingga kita bagi tak pun dia diam saja. Kat sini ada tak kawasan rekreasi, contohnya tempat anak-anak bermain, riadah waktu petang? Tak ada lah. Memang tak ada lah. Tak ada. Dulu saya nampak 10 tahun dulu mereka main di sini budak-budak. Dia sampai pukul 9.30 10 ada. Tapi sekarang langsung tak ada. Saya nampak di seluruh kawasan ini semua ada kondo lah, macam-macam rumah yang cantik. Sekarang ini yang teruk. So lagi baik pull down the building. Saya nampak sekarang ramai orang asing di sini. Ya, sangat banyak. Ramai. Memang ramai. I think all the owners sudah lari lah. Saya tanya, why no maintenance? Dia kata, uncle, mereka tak bayar maintenance langsung. Macam mana saya mau jaga punya kawasan? Dia cakap saya. Kalau sekat paip bocor lah apa, memang sentiasa tak diperbaiki. Kalau kita nak perbaiki, kita minta gotong royong, cara macam pergi rumah ke rumah ke apa. Selalu juga sini api blackout apa semua kan. Macam-macam lah, air sumbat lah apa semua, tak ada. Kita sendiri, cara sendiri. Keluar duit sendiri. Duit sendiri lah. Benda macam ni cuma bangunan dia tak roboh lagi lah. Tapi kalau benda-benda yang macam air jatuh daripada atas sini, dia resak-resak apa rumah dan bilik semua, itu dah normal lah tuan. Buat pembangunan ni kita tak membantah. Tapi yang penting kita sebagai penduduk yang tetap sini ada tempat. Tempat yang sama kita nak duduk lah kan. Sebab itu je yang pilihan yang kita ada. Tuan boleh tengok kawasan keliling ni, rumah dah naik 400-500 ribu. Kan? Cuma ini rumah terakhir kos rendah. Dulu. Jadi pun dah sampai 30 tahun. Jadi kalau tuan tengok sini, kawasan kita ni macam dah dikepung oleh bangunan yang mewah. Kan? Tempat ni memang dah sepatutnya dibangunkan. Dalam keadaan rumah mewah-mewah, indah. Tempat ini nampak sangat tak terjaga tempat ni. Keadaan macam ni tak berubah, sama juga. Kita orang tunggu lama sini. Pasal apa tu? Semuanya dekat. Hospital dekat, highway dekat, nak pergi mana dekat. Itu pasal kita bertahan lama. Kalau lain orang tak tahan ni tempat macam ni. Kalau tak percaya tengok bawah tu macam mana keadaan. Saluran dia daripada sini turun bawa ke sana. Kan? Jadi sekarang dia dah tersumbat kat sini. Jadi dia melimpah kat sini semua ni. Air aja ni. Dia air daripada rumah dia turun daripada bawah ni, atas ni. Ni saluran dia. Jadi dia orang bersuat direct ke sana, ke longkang. Jadi sekarang dah ada kategori sumbat atau tengah ni kan. Dia mengalir kat sini. Penuh dengan sampul sarap. Ada dulu lift tapi semua tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Bila cerita pasal pembangunan sumber bandar ataupun urban renewal, semua nak roboh, tidak. Tak mudah kerajaan nak mengambil satu projek walaupun dia punya keadaan bangunannya uzur, daif, miskin contohnya, bangunan tersebut dengan persekitaran, dengan infrastruktur yang tidak berkualiti, kemudahan awam pun tidak ada, tak semudah itu. Dia masih lagi berpegang kepada beberapa prinsip. Yang pertama, mesti berkaitan dengan persetujuan pemilik. Kalau penduduk tidak bersetuju, pada asasnya lah. Jadi, projek berkenaan tidak perlu dijalankan. Yang keduanya, kita nak jaga kepentingan kepada pemilik tapak. Dipanggil pemilik petak sedia ada lah. Kalau melibatkan tanah pembangunan rumah bertingkat. Dan saya rasa perlu diperjelaskan kepada rakyat bahawa kalau kita ada satu rumah sekarang, satu petak rumah dipanggil petak serata, selepas proses pembangunan semua bandar, maksudnya penduduk di situ, pemilik di situ akan mendapat satu unit yang sama. Konsepnya one to one. Kalau ada satu unit, satu unit. Kalau ada 2 unit, akan diganti balik 2 unit. Jadi melalui proses PSB ini, saiznya lebih besar.
sekurang-kurangnya 800 kaki persegi ataupun puratanya kemungkinan 850 kaki persegi. Kalau di peringkat KPKT, kita dah letakkan syarat rumah mesti 750 kaki persegi minimum, ada 3 bilik, ada 2 bilik air. Jadi itu untuk perumahan mampu milik ataupun perumahan awam. Jadi kalau dulu 400 kaki persegi, sekarang 800 kaki persegi, yang mana lebih baik? Jadi rakyat harus tanya diri sendiri dan tak perlu buat bayaran. Tak perlu dibuat bayaran apa-apa bayaran daripada proses gantian tersebut. Hasrat mana-mana kerajaan untuk kita pastikan bahawa pembangunan yang kita buat, proses pembangunan semula ini ataupun pembangunan semula ini jauh lebih baik dari sudut kualitinya, fasad bangunannya, persekitarannya, kemudahannya, infrastrukturnya kepada rakyat dan juga pemilik-pemilik sedia adalah kita harus menjadi contoh kepada negara-negara ASEAN, kepada negara-negara membangun dalam proses perancangan dan pembangunan bandar yang sejahtera, yang mampan, yang inklusif, yang orang panggil konsepnya cities for all, yang pastikan bahawa tidak ada mereka yang terpinggir, selaras dengan agenda di peringkat nasional, dan ini sudah tentu saya rasa ada peranan tersendiri bila kita gubal Akta Pembaharuan Semula Bandar. Akta Pembaharuan Semula Bandar, agenda perancangan untuk rakyat Malaysia.